Ini adalah gambar seorang pemimpin kanan Israel yang bersalaman dengan Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau bernama Moshe Yager, merupakan wakil diplomat yang dihantar Israel untuk hadiri Asian Football Confederation AFC di Kuala Lumpur pada tahun 1960. Ketika itu, Tunku Abdul Rahman mahu Israel untuk terlibat sama dalam kejohanan bola sepak merdeka yang dianjurkan oleh Malaysia. Naib Presiden FAM Lim Kee Siong juga menyatakan Malaysia akan berikan sokongan kuat terhadap proposal untuk Israel bermain dalam kejohanan kelab juara di Asia. Kejadian itu telah mendapat bantahan besar-besaran daripada rakyat Malaysia sehingga menyebabkan kerajaan Malaysia terpaksa akur dan hantar mesej kepada Israel bahawa keselamatan warga Israel tidak dapat dijamin dan kehadiran mereka ke bumi Malaysia terpaksa dihalang. Persoalannya, mengapa Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia mempunyai hubungan rapat dengan Israel ketika itu? Adakah Israel mempunyai peranan tertentu di sebalik kemerdekaan Malaysia dari tangan British? Sebelum cerita lebih lanjut, video ini dibawakan oleh Aman Palestin, sebuah pertubuhan yang sentiasa membantu dan memelihara hak kemanusiaan umat Islam sedunia, terutamanya di Palestin. Pertemuan diplomatik pertama di antara Malaysia dengan Israel telah berlangsung pada 14 Oktober 1956 apabila Moshe Sharett yang merupakan bekas Perdana Menteri Israel telah berkunjung ke Kuala Lumpur hanya 10 bulan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Kunjungan itu disambut baik oleh Tunku Abdul Rahman bagi membincangkan berkenaan hubungan rasmi di antara Israel dan Tanah Melayu setelah mendapat kemerdekaan pada Ogos 1957 nanti. Sehinggalah 5 hari sebelum tarikh kemerdekaan, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion telah menghantar surat tahniah kepada Tunku atas kejayaan mencapai proses kemerdekaan dan menyatakan kesediaan untuk membuka pejabat wakil diplomatik Israel secara rasmi di Tanah Melayu. Setelah kemerdekaan dicapai pada tahun 1963, Malaysia di bawah Tunku telah membenarkan sebuah syarikat komersial Israel, Astreco, untuk membuka pejabat cawangan di Malaysia dengan menggunakan nama Inter-Asia Trading. Pembukaan syarikat Inter-Asia ini memberikan kelebihan untuk wakil diplomat Israel, Moshe Yager, untuk duduk di Malaysia bagi tempoh beberapa tahun. Sejak dari itu juga, Israel menjadi pembeli signifikan terhadap hasil bumi Tanah Melayu seperti besi dan getah, hingga kadar ekspor bahan galian itu ke Israel meningkat 19 kali ganda bernilai ratusan juta dolar. Namun, hubungan istimewa terhadap Israel oleh pentadbiran kerajaan Malaysia di bawah Tunku ini hanya berjalan lancar sehinggalah Indonesia melancarkan kempen Ganyang Malaysia pada tahun 1963. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri berhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Kerajaan Indonesia di bawah Sukarno telah meletakkan imej Malaysia sebagai Israel Timur di mata masyarakat Asia. Konfrontasi ini menekan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman untuk mempertahankan hubungan Malaysia dengan negara-negara Arab Islam dan merenggangkan hubungan dengan Israel atas dasar isu Palestin. Tekanan ini berterusan sehingga memaksa kerajaan Malaysia untuk menutup syarikat Inter-Asia milik Israel pada tahun 1965 dan Moshe Yager terpaksa dihalau dari bumi Malaysia pada tahun 1966. Sejak dari itu, hubungan dagang dan diplomatik Malaysia berjalan secara tertutup dan terhad sehinggalah warga Israel sepenuhnya dihalang dari memasuki ke Malaysia pada tahun 1974 dan hubungan diplomatik Malaysia-Israel termansuh secara rasmi seperti di dalam pasport. Kini setelah puluhan tahun merdeka, adakah kita benar-benar bebas dari cengkaman Yahudi Israel terhadap pegangan hala tuju negara dan pembangunan ekonomi negara kita sendiri?